Barang siapa menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Menutup aib orang lain ialah dengan menyembunyikannya dan tidak menzahirkannya. Apa yang dimaksudkan aib? Yakni kecacatan dan kelemahan ataupun kesilapan. Yakni sesuatu yang memalukan, menjatuhkan marwah, menjatuhkan air muka. Maka sekiranya seseorang itu terkenal sebagai orang yang baik, lalu dia terjebak dalam maksiat, maka sebaiknya orang itu dinasihati dan ditutup aibnya itu. Kalau orang tu terkenal sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh. Tapi apakah orang saleh maksum? Kita kata tiada siapa yang maksum. Semua manusia melakukan salah silap. Tapi kalau orang saleh itu buat satu kesalahan, terjebak dalam maksiat, maka sebaiknya orang itu dinasihati dan ditutup aibnya itu. Tapi kita cuba perhatikan apa yang dituntut dan apa yang berlaku di luar sana. Jangan terkejut kalau sekiranya perkara inilah yang paling akan diperbesar-besarkan. Mana boleh dibuat macam tu? Dia ni ahli ibadah, dia ni ahli ilmu, dia ni orang saleh. Tiba-tiba dibuat macam ni, tak patut. Kita patut aibkan dia. Kita kata, mengapa begitu? Tak dinafikan bahawa kalau aib daripada orang yang saleh dengan orang yang taleh tak sama. Kesalahan daripada orang saleh memang barangkali akan mengejutkan kita berbanding dengan orang taleh, orang buruk. Orang taleh memang itulah sifat dia. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita jadikan itu sebagai peluang untuk mendedahkan aib orang saleh itu. Sekiranya seorang saleh, seorang ahli ibadah, ahli ilmu, terjebak dalam maksiat, kalau dibuka aibnya, diceritakan maksiat itu kepada orang ramai, apakah itu maslahat atau mudarat? Jangan terkejut kalau sekiranya ini akan dijadikan sebagai alasan untuk orang lain turut melakukan hal yang sama, untuk turut sama terjebak dalam maksiat itu. Kalau sekiranya aib itu didedahkan, orang akan kata, dia pun buat, apalah sangat dengan kita. Maksud di sini ternyata bahawa perbuatan mendedahkan aib orang saleh secara tak langsung mengajak orang ramai kepada maksiat yang sama, memperkecilkan perbuatan yang sama daripada dilakukan oleh orang ramai. Kerana alasan orang saleh itu pun terjebak akan dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan perbuatan mereka. Tapi kita kata keadaannya berbeza kalau orangnya taleh. Barangkali kalau kita tutup aib dia, perhatikan perkataan barangkali. Tak semestinya kita buka. Secara prinsipnya, aib perlu ditutup. Tak kira siapa. Tetapi dalam masa yang sama, kita mengambil kira maslahat dan mudarat. Kalau orang saleh, memang aib dia kena ditutup. Tak dapat kita bayangkan apa maslahat kalau kita zahirkan. Tapi kalau sekiranya orang itu memang terkenal dengan kejahatan. Contohnya, mencuri. Dia memang terkenal dengan perbuatan mencuri. Suka mencuri. Dia banyak scam orang. Banyak memperdaya orang ramai. Orang lain kita tahu. Kita tahu bahawa inilah orang dia. Kalau kita berdiam diri, dia akan terus bermaharajalela. Maka di situ maslahat untuk kita zahirkan agar orang lain berwaspada atau agar tindakan dapat diambil ke atasnya dan seumpamanya. Demikian halnya dengan ahli bid'ah. Orang yang mengajak kepada bid'ah, menyingkap dan membongkar kesalahan dan kesesatan yang dibawa oleh individu atau kumpulan yang berkenaan, maka ini termasuk dalam erti tanggungjawab. Bahkan termasuk dalam pengecualian yang diberikan untuk mengumpat, menceritakan keburukan seseorang. Itu ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara muslim engkau, itu ghibah, yang haram secara prinsipnya. Sekalipun demikian, ada pengecualian-pengecualian. Termasuklah dalam menceritakan tentang keburukan golongan ahli bid'ah yang mengajak masyarakat Islam kepada kesesatan. Mereka ni memang ada zaman berzaman. Maka bagaimana sikap dan pendirian kita terhadap golongan ahli bid'ah ini? Yang kita maksudkan ialah pemuka-pemuka dia, tokoh-tokoh, bukan pengikut-pengikut. Apakah kita berdiam atas alasan untuk tidak membuka aib, jaga marwah dan sebagainya? Kita kata tidak. Di sini ada pengecualian. Siapa yang tahu kesesatan yang dibawa oleh individu atau kumpulan berkenaan, dia ada tanggungjawab untuk memberi amaran kepada kaum muslimin yang lain akan kesesatan dan penyimpangan individu dan kumpulan yang berkaitan. Tinggal lagi, jangan kita melampaui batas. Kita ceritakan bahagian yang berkenaan sahaja. Kesesatan dan penyimpangan yang berkenaan itu sahaja. Jangan kita sampai terbawa-bawa kepada hal pribadi, hal-hal lain yang tidak berkaitan dan seumpamanya. Maka dia termasuk dalam pengecualian yang diberikan.